Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat kembali ke podcast Cikgu Undang-Undang. Dan kalau korang boleh tengok ke hari ni macam lain sikit lah setup dia. Setup dia macam ada lampu, ada studio. Kita dah tukar lah tempat kita. Dan bukan sahaja kita tukar tempat, kita juga tukar kita punya panel yang kita jemput pada hari ini. Jadi suka cerita, saya hari ni bersama dengan rakan-rakan saya lah. Dua-dua ni saya kenal. Yang pertama saya nak perkenalkan adalah Cik Umairah Bajrai. Umairah Bajrai. Oh, Cik Umairah. Umairah sekarang ni dekat UIA Ya, betul. UIA sebagai pelajar bidang Sains politik dan baru-baru ni telah dilantik sebagai bukan dilantik kan, menang menang tanpa bertanding jawatan Vice President Student Union. Congratulations Umairah. Thank you. Dan yang kedua adalah dia kecil tetapi dia sangatlah berbisa, iaitu Cik Syafiqah Fasiha daripada Sektor Reformasi Undang-Undang. Betul. Bahagian Hal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Panjang. Betul, panjang. Bayu JPM. Okey, jadi kedua-dua ni memang saya dah kenal lah. Umairah saya kenal waktu dulu kita bekerja bersama. Lepas tu Syafiqah pula, Fasiha kita kenal waktu kita belajar dekat Asasi Dengkil kan. Betul. Waktu tu kecil lagi, sekarang dah besar dah. Aizat still sama lah. Ya ke? Nampak macam besar sikit tapi terima kasih lah. Okay, alright. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita ada satu benda yang sangatlah penting untuk kita discuss bersama, iaitu tentang RUU anti-bully. Kalau korang nak tahu, pagi tadi saya telah berbasikal lah dengan Datuk Seri Azharina kita. Wow. Dan saya sempatlah bertanya dengan Datuk sebelum dia sambil dia berbasikal tu, saya tanya dengan dia beberapa soalan tentang RUU anti-bully ni. Tu sebab saya panggil you guys untuk kita discuss bersama tentang intipati apa yang telah dibincangkan tadi. Jadi saya nak tunjuk dekat semua, termasuklah kawan saya ni, untuk video Datuk Azharina. Mari kita saksikan. Datuk Azharina. Aizat, buat apa ni Aizat? Allah Datuk, saya berjalan-jalan Datuk. La ilaha illallah. Kejap. Saya break. Bercerita Aizat. Allah Datuk berbasikal Buat habis shot kabinet. Lepas kabinet terus berbasikal. Yelah Aizat, nak cari masa. Allah. Sebab bila kita sibuk, kita tak boleh tunggu masa curi kita kena curi masa. Nice. Datuk, sebenarnya saya stop Datuk ni, saya ada soalan Datuk. Apa dia? Tu saya tengok belanjawan, PMX kita ada sebut pasal nak menoktahkan buli melalui RUU anti-bully. Kita bersetuju membentangkan RUU anti-bully 2025 pada sesi mesyuarat ini juga. Jadi saya nak tanyalah Datuk, sebenarnya RUU anti-bully ni apa Datuk? Aizat tahu kan, dalam negara kita banyak kejadian buli berlaku sejak kebelakangan. Tapi dalam negara kita tak ada undang-undang yang mendefinisikan apa tu buli. Kenapa benda ni berlaku? Sebab kita menganggap buli ni dalam pelbagai kategori lah. Mungkin dalam aspek jenayah, aspek sivil. Tapi dia tak ada satu definisi khas undang-undang yang mendefinisikan apa itu didefinisikan sebagai buli. Jadi dalam undang-undang ni, yang pertama sekali ni, dia mempunyai definisi buli lah. Contohnya, buli lisan, buli perbuatan, online buli. Jadi apa yang kita wujudkan pertama sekali ialah kewujudan apa yang disebut sebagai adanya definisi buli. Itu yang paling penting dalam undang-undang ni. Sekarang ni Aizat, masalah kita sekarang ialah bila kita buat undang-undang ni, kita nak fokus pada kes-kes civil saja, bukan kes jenayah. Sekarang ni kalau ada kes-kes macam kes buli yang berlaku kan Aizat, dia dua tempat saja dia pergi. Satu, mungkin dia pergi kepada institusi yang mewujudkan jawatankuasa ke platform disiplin. Kedua, mungkin dia nak pergi ke balai polis menganggap ni, buli ni terlebih-lebih ni mesti dia buat laporan polis. Dua-dua situasi yang wujud ni kadang-kadang dia agak lambat. Jadi dengan adanya tribunal ni kita anggap untuk membenarkan sebagai satu alternate dispute mekanisme alternatif. Selain daripada kalau sesiapa yang jadi mangsa buli dia, kadang-kadang dia tak puas hati dengan keputusan ke, dia rasa kes dia ni tak didengar dengan adil, ataupun dia merasakan kononnya tak ada satu sistem yang dia dapat mendaftarkan perasaan tak puas hati sebab dia rasa dia telah dibuli, dia boleh pergi kepada tribunal ni. Itu saja yang kita nak wujudkan lah sebagai satu alternate dispute mekanisme lah. Keduanya saya tengok akta ni kita nak fokus pada bawah 18 dulu. Okey, jadi macam saya Datuk, tak boleh lah guna RUU anti-bully ni. Umur Aizat berapa sekarang? 26 Datuk. Terlebih lah, terlanjur lah. Tapi mungkin pada tahun 2026, kita akan wujudkan satu undang-undang fokus kepada lebih 18 tahun. Okey, alright Datuk, saya rasa itu saja untuk saya Datuk. Saya pun tengok Datuk macam tak puas lagi berbasikal ni, tak naklah kacau. Okey, apa-apa nanti Aizat apa-apa, calling lah kalau nak tanya ke. Alright Datuk, nanti kita calling. Okey, bye Aizat. Okey, bye Datuk.
Allah, macam terlupa lah nak tanya Datuk soalan lagi. Kena kejar ni. Alright, itulah videonya. Walaupun Datuk macam rushing, tengah berbasikal, otak tengah cerdas semua, tetapi dia dapat jawab lah soalan yang telah ditanya. Dan daripada situ saya nak mulakan, bolehkah saya nak mulakan kita punya perbualan ni? Boleh. Mestilah boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh takkan nak balik. Hampir balik juga lah tadi. Lambat kita start sebenarnya kan, Cik Fasiha? Yelah tu, my fault. So sorry. Tak apa, ada tugas kan. Alright. Okey, jadi berbalik kepada soalan Datuk tadi, saya tanya dekat Datuk, apakah intipati RU anti-bully, dan beliau telah jawab lah. Tetapi saya nak dengar sendiri daripada tim yang draft undang-undang ni, apakah sebenarnya intipati RU anti-bully untuk mereka yang tidak tahu, dengan cara ringkasnya? Okay, hi Aizat, hi Umaira. Jadi sebenarnya it's very interesting subject matter bully, betul tak? Kita tengok case sekarang macam dekat Twitter, X, threads and everything. Kita nampak sekarang problem paling orang banyak cakap sekali adalah pasal bully. Betul tak? Betul. Bully tu, bully ini. Dia satu topik perbualan yang paling kita dengar setiap hari lah. Almost setiap hari kita dengar pasal masalah bully. Jadi sebab itulah daripada bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri di bawah pimpinan Datuk Seri Azalina Othman Said, kita nampak keperluan untuk kita do something, buat sesuatu dengan masalah bully ni. Sebab kan kalau kita tengok sekarang kes bully bukan macam benda yang simple tau, bukan benda yang kecil-kecil dan sebagainya. Jadi kita nak ada satu akta khusus berkenaan bully. Sebab okay, betul tak, cuba kita tanya, if saya tanya Aizat, saya tanya Umairah kan, I tanya you guys, korang pernah tahu tak bully tu apa? Boleh tak kalau I cakap macam Aizat nampak comel lah hari ni, Aizat rasa benda tu ofensif, dia tengah bully aku ke? Maksudnya definition bully tu berbeza-beza. Betul, tapi saya tak fikirlah kalau awak cakap saya comel tu saya suka. Mungkin ada rasa macam kena bully je kan. Jadi benda macam tu yang buatkan kita rasa macam perlu ada definisi. Jadi ini adalah salah satu intipati yang paling penting yang kita nak gariskan dalam undang-undang kita hari ni, berkenaan dengan definisi bully itu sendiri. Saya just nak follow up lah kan. Jadi adakah contohnya, sebab saya selalu juga berada dengan Datuk Sri Azalina kita, dia selalu sebut, kalau dia sebut sekali tu mungkin dia bergurau. Tapi kalau dia sebut banyak kali, contohlah kau gemuk dah 3-4 kali sebut, itu mungkin bully. Jadi adakah kekerapan benda tu berlaku akan diambil kira dalam definisi tu? Boleh jadi kekerapan, dia punya keseriusan, severity, kalau boleh saya tekankan lah untuk semua orang faham. Maksudnya betapa teruknya bully tu. Ada orang cakap, sekali je aku buat kau. Tapi kalau benda tu dah teruk, dan dia boleh jadi bully juga. Betul tak? Kalau repetitive lagilah, betul tak? Setiap hari kalau jumpa, oi. Setiap hari kita rasa macam tak nak pergi sekolah, tak nak lah pergi satu-satu tempat sebab kita kena encounter this kind of problem. Dan benda ni pun boleh jadi. Ini pun diambil kira juga. Dan saya harap Cik Aizat tak kenalah selalu usi-usi macam tu kan. Mungkin boleh hentikan generasi. Hentikan bully. Betul? Tapi setakat ni okey lah. Saya rasa ini pun satu benda yang mungkin kita boleh discuss, tapi saya just nak lay it out. Tapi saya rasa macam generasi kita ni dah kental sikit lah. Rasa macam tu gurau je kan. Saya rasa gurau. Dia bukan kental macam sebab gurau, tapi macam dia dah jadi normal sebab macam benda tu dia jadi macam hiburan. Macam apa-apa je jadi hiburan. Macam dia tu gemuk lah. Macam hari panggil gemuk. Macam faham tak? Macam benda tu jadi macam, dia macam nak kata gurau tak gurau, tapi dia macam main-main tu ibarat dia orang punya hiburan lah. Mungkin dulu-dulu kita hiburan, kita pergi main baling slipper kan. Tapi hiburan dia orang mungkin sekarang tak tahulah, lain sikit cara dia kan. Kalau tengok lagi dekat social media kan, budak-budak sekarang macam body shaming each other in the name of gurau tau kan. Kadang-kadang kita tengok kat TikTok kan, ini ofensif sebenarnya kan, tapi itu gurau. Dan macam ada satu tu kan, kalau korang ingat yang orang cakap mak kau hijau. Yang tu I sampai sekarang terfikir macam mak kau hijau tu apa, mak dia Shrek ke apa macam. Tapi the definition tu macam kadang-kadang orang boleh fikir macam mak kau hijau tu macam bully ke tak tu sebenarnya. Yes, jadi betul lah. Sebab itulah pentingnya kita ada RUU ni, sebab kita nak gariskan kalau benda tu dia dari segi verbal, dan dalam RUU ni juga kita tekankan kalau
social. Okay, saya tak tahulah kan kalau you guys pernah tak encounter perkataan palau lah. Palau je lah dia. Memulau lah. Memulau Memulau kan. Betul tak? Betul. Ini term yang quite famous lah. Cik, nak cakap generasi kita macam dah tua sangat kan. Tapi palau kan. Tapi benda ni kalau kita rasa bukan satu bentuk bully, tapi dekat RUU ni kenapa pentingnya kita masukkan juga. Kalau you duk palau-palau orang kan, It's a budak-budak bully. di sekolah, it's a bully. Yelah, contoh macam Umairah, kau dah ada satu rumah buat housewarming. Ada 20 rumah dekat kejiranan tu. 18 rumah tak termasuk awak punya rumah lah. 18 rumah awak ajak pergi. Satu rumah awak palau. Tak ke dia marah? Tak ke tu bully? Yeah. Betul juga. That's why penting. Kita ada definition clear cut. Ini adalah bully. Maksudnya termasuk dengan bully cyber lah. Macam tadi Umairah ada address kan dekat TikTok ke apa ke, mak kau hijau ke apa. If that's constitute to bully, then it's a bully. Siapa you untuk menidakkan itu bully atau tidak? Tapi kan yang saya rasa lah sebab zaman sekarang ni kan, kalau bully tu Aizat, dulu-dulu sebab tak ada telefon kan, so maybe dulu bully macam dekat zaman sekolah mungkin orang tarik tudung, tarik kerusi, itu lagi banyak kot daripada bully-bully yang verbal, yang non-verbal. It's not, tak tahulah saya tak tahulah definisi dia non-verbal ke tak bila pakai telefon online kan. Rasa dulu macam kita bully daripada depan. So sekarang ni dia macam bully di alam maya. Macam mana tu? Betul. Saya rasa itulah sebab kenapa Sektor Reformasi Undang-Undang bawah Bayu memperkenalkan undang ni. Undang RUU anti-bully ni. Sebab dunia sekarang ni it is no longer physical sahaja. Betul. That's why ada keperluan untuk definisi yang jelas untuk cover all aspect of bully. Tak kisahlah kalau kita rasa benda tu bully atau tidak, mungkin ada someone out there yang rasa itu bully. Betul. That's why kita perlukan a clear cut definition dekat situ. Okay, saya rasa okay dekat situ untuk definisi. Saya nak bawa kita punya conversation dekat satu tempat di mana tadi Umairah, awak ada tanya sebelum ni lah, sebelum Fas sampai kan. Lambat sikit saja nak boleh belanja kopi kot. Okay. Coffee board ke? Coffee board tu macam boleh lah nak cakap nanti tak apalah. Okay, Umairah, awak tadi ada tanya tentang kenapa perlu ada RUU anti-bully. Mungkin awak boleh tanya terus dekat kita punya subject matter expert lah. Okey, I tanya. Okey Syafiqah. Okey dah. Sebab kenapa nak kena ada undang-undang anti-bullying? Sebab tadi I ada tanya jugalah Kak Aizat. Sebab kita kan macam dah ada law yang dah sedia ada, macam civil ke, dari segi kriminal. Macam mana nak define benda tu? Macam kenapa perlu ada spesifik? Tak ada ke dia macam jadi overlap? Macam banyak pula benda yang dia overlap sana sini macam tu. Okay, yang ni kita kena tanya, betul tak? Tadi Umairah sendiri agree, betul tak? Kita tak ada definition. Yes. Apa yang constitute to bully sekarang ni? Kalau I cakap you comel setiap hari, macam comel lah. Ada orang cakap accept je lah, tu compliment kot, tu orang puji kot, dia suka lah tu. Tapi setiap hari. And then I rasa sebagai orang yang menerima pujian tersebut, I rasa benda tu sebenarnya satu bully. Betul tak? Betul. Tapi tak ada definition. Sebenarnya jurang kalau dalam undang-undang sedia ada, masalah kita tak ada definisi. Maksudnya apa itu bully? Kau boleh bagi tahu ke ni bully ke tak? Aku rasa tak bully. Dan tak ada undang-undang yang cakap. Definition bully tak pernah ada dekat dalam undang-undang sekarang sedia ada. Jadi kita ada masalah itu. Dan of course kita kena tengok baliklah kes sekarang. Bully sangat teruk. Budak-budak sekarang lagi dahsyat. Dari sekolah rendah dah start bully. Betul. Kan? Jadi kita rasa kita tak nak. Ini kids. Okay, RUU ni memang kita punya pertimbangan kenapa kita buat RUU ni pun, macam mana, kenapa wujudnya RUU ni ada very first place pun, kita nak ada best interest of the child. Kita nak pastikan kepentingan kanak-kanak itu kita dahulukan. Jadi kita nak kanak-kanak ni, of course, ada Aizat agree tak kalau Syafiqah cakap education is a human's right? Yeah. Of course Of course lah kan. Betul tak? Tak ada orang terkecuali daripada menerima pendidikan. Apa yang terjadi sekiranya kanak-kanak takut tak nak pergi sekolah, Tak ada pendidikan kan? A nation dia akan ada domino effect. Betul tak? Jadi masalah dengan tiada pendefinisian, dengan kes sedia ada yang macam nak address masalah bully tu, kita masih ada jurang dalam undang-undang sedia ada.
Jadi kita perlukan satu undang-undang yang cakap this is it. Ini definition bully, you buat ni, this is bully. You tak ada nak play around with it. So kiranya Syafiqah boleh cakap macam undang-undang yang sedia ada ni tidak mencukupi untuk cover the term of bully tu sendiri. Saya rasa apa yang Umairah cuba nak tanya adalah Tak boleh pakai ke? Sebab kita dah ada frankly speaking Faz, kita dah ada penal code kita baru buat amendment 507 dan sebagainya kan, and then kita ada online safety kan, Online Safety Act, betul. and then ada the Asia clause yang baru diperkenalkan juga, Cyberbullying, kata cyberbullying, betul. Jadi semua undang-undang ni dah ada. Kenapa perlu RUNTP? Saya rasa itu yang dia nak cuba tanya. Itu sebenarnya. Dan dia nak tanya tu, saya cuba hint dekat awal lah. Sebab saya pun adalah baca sikit. Walaupun saya bukan subject matter expert, saya tak draft undang-undang ni. Tapi apa yang saya baca adalah sebab undang-undang ni lebih kepada sivil. Mungkin kita boleh bawa conversation kita ke situ. Yes. Betul, Aizat. Civil itu satu. And then macam saya cakap tadi, the best interest of child. Undang-undang sedia ada. Macam Aizat cakap lah, betul lah. Penal code. Betul tak? Online safety. Maksudnya dia ke arah, betul tak? Kalau you all can agree that it's punitive in nature. Maksudnya kita nak address kanak-kanak. Punitive tu apa? Punitive tu macam, saya tak tahu. Maaf guys. Okay, punitive ni maksudnya kita tak naklah dia berbentuk hukuman. Okey. Sebab kita tengah deal dengan kanak-kanak. Betul tak? Kita tak nak kanak-kanak ni menjadi penjenayah. Cuba bayangkan undang-undang sedia ada sekarang di bawah penal code. Betul Aizat. Kita baru je Datuk Seri Azalina sendiri yang membawa pindaan kepada kanun keseksaan untuk address cyberbully, Asia Clause kan, kita address cyberbully. Sekarang ni orang yang cyberbully everything boleh under penal code. Tapi kita kena faham, betul tak Aizat, betul tak Umairah, kes sekarang adalah budak-budak. Yes. Cuba bayangkan, kita nak at the end of the day best interest of child. Kita nak pastikan kepentingan kanak-kanak itu terjaga. Agree atau tidak, pembuli kanak-kanak ni pun adalah kanak-kanak. Betul. Macam kalau macam budak sekolah rendah kan, macam kesian lah, macam tiba-tiba kau macam contoh dia cerita kat kawan, budak tu dia kena kanun keseksaan, faham tak? Macam dia pun nak cerita pun macam jadi on that basis lah. Okay, faham jugalah. I think kalau I tangkap on budak sekolah rendah lagilah kesian juga. Macam sekolah menengah ni mungkin dia dah ada lah macam maturity sikit kan. And then definition of bully lah. Kita nak ketengahkan definition of bully. Sebab undang-undang ini dan dalam Aizat mention tadi, a very good point, sangat bagus untuk beri penekanan adalah ini adalah civil in nature. Maksudnya kita ada penubuhan tribunal anti-bully itu sendiri. Tribunal tu penting untuk mendengar daripada pengadu. Saya ni kena bully. Jadi kita nak pastikan dia punya civil in nature tu maksudnya macam mana, saya nak terangkan dengan lebih mudah. Okey, bahasa saya boleh bantu. Saya boleh bantu. Bab-bab nak explain secara mudah ni, kita dumb down tu saya boleh bantu. Okey. Dia secara ni lah saya bagi tahu, saya pandang tuan-tuan dan puan-puan, sebab ini saya nak bagi crash course. Kalau salah tolong betulkan tau, jangan biarkan saya sesat So siapa yang cikgu undang-undang ni? Cikgu Syafiqah? Tak ada. Cikgu undang mungkin boleh jadi cikgu. Cikgu undang-undang yang mengarahkan kita untuk buat ni. Okey. Alright. Jadi crash course saya adalah kita semua kena tahu sebenarnya apakah beza sivil dan juga jenayah. Jenayah ni bila contohnya awak buat report polis. Dia benda pertama dia akan mulakan adalah dengan report polis. Bila awak report polis, contoh kena bully. Lepas tu pergi report polis. Lepas tu adalah investigative officer akan siasat, remand, dan lepas tu ada sesi dakwaan. Itu semua dia punya civil jenayah. Kes jenayah. Dan akhirnya adalah sama ada orang yang membuli itu kena penjara atau kena denda atau kena dua-dua. Itu kebiasaan, itu jenayah. Tetapi sivil pula adalah apabila dah kena buli, awak pergi ambil lawyer, pergi lantik lawyer, lepas tu cakap dengan lawyer, okey saya nak saman dia ni. Saya nak dapatkan papasan sebab dia dah buli saya. Itu civil. So perbezaan dia kat situ daripada segi proses dan juga daripada segi outcome. Satu adalah hukuman, satu lagi adalah lebih kepada restoratif, pampasan dan sebagainya. Itu kita kena jelas. So daripada segi jenayah, itu kita tak sentuh kan dari bawah RU anti-bully? Kita sentuh juga. Bawah RU anti-bully, adakah kita menyentuh portfolio jenayah ni? Okey, ni tidak jenayah ni dia dalam skop lain. Sekarang ni kita more fokus on tribunal anti-bully. So tu geng lain, clear cut
RUU anti bully tidak menyentuh kes jenayah. So kalau nak buat kes jenayah, pergi report polis. Betul. Tetapi apa yang RUU anti bully lakukan adalah membantu dalam kes sivil. Tapi dia ke arah sivil. Memang sivil lah. Sivil Betul. lah. Okay, Memang fully civil. So nanti mungkin waktu wrapping up, saya akan minta Faz untuk terangkan apakah prosedur dan flow dia supaya jelas nampak. Tetapi dekat sini saya nak bagi semua clear cut beza antara jenayah dan juga sivil. Betul ke? Ada yang Saya sangat nervous bila saya akan berikan kepada Faz. Wow. sebab awak lah tak I macam Syafiqah akan cakap. bagi Kak Umay nanti dia tergapai-gapai lah nak jawabnya. Okay, betul. Maksudnya kalau you rasa macam you kena bully, tapi dia ada beza lah. Kat sini Aizat dengan Umairah nak tekankan dia ada beza macam mana kalau you sebagai pengadu, you sebagai pelajar ataupun kanak-kanak di bawah 18 tahun. Yang ni kita akan explore deeper on that. Okay, tapi I ada persoalan sebenarnya daripada tadi. Macam fikir macam bila lah aku nak tanya soalan ni. Sebab bully ni kan macam sekarang kan banyak macam bully 18 tahun. Kita tahu 18 tahun ni biasanya budak-budak tu sekolah. Tapi macam mana pula yang macam benda tu berlaku di luar sekolah, macam dari segi social media, macam mana nak tahu, nak diorang punya detect daripada macam dari segi WhatsApp, dari segi Instagram, sebab kan budak-budak zaman sekarang kan diorang memang dah main social media. Macam mana kita nak differentiate benda tu juga? Maksudnya Umairah Syafiqah tak kurang faham. Maksudnya nak detect. Saya pun tak faham. Okey, macam mana soalan kau ni? Sekarang ni kan macam kan bawah 18 tahun. Jadi kita betul. tahu semua biasa bully ni yang paling famous jadi dekat sekolah. Tapi macam mana kalau benda tu jadi luar sekolah? Okay. Macam dia buat daripada social media whatsoever. So adakah RUU anti bully terpakai kalau benda tu bully tu berlaku di luar sekolah? Okey, kalau dia kanak-kanak kan. Contohnya kalau dia ni adalah kanak-kanak, dia bawah 18 tahun. Dia boleh bawa kepada tribunal anti bully, tetapi sekiranya dalam kapasiti pelajar, dia ada aliran lain. Yang dia pergi kepada institusi pendidikan ataupun institusi itu terlebih dahulu, dan mereka yang ada jawatan kuasa tersebut yang akan ambil tindakan. Dan sekiranya pelajar di sekolah ni sebenarnya dah masuk dah soalan Aizat yang pasal flow ni. Boleh awak tak apa, awak boleh sentuh. Boleh. Kita kau team je lah kan. So dia kalau sekiranya dia rasakan dekat jawatan kuasa pendidikan ni, institusi pendidikan atau institusi ni tidak menjalankan tugas yang baik, dan mereka boleh bawa kepada tribunal. Tapi kalau sekiranya dia ni pelajar, kanak-kanak bawah 18 tahun, dia boleh je terus ke tribunal anti bully. Okey. Ada lagi soalan. So bila dia cakap pelajar, sebab saya pelajar di UIA kan, student, kenapa pelajar macam tua lah. Dan Umairah atas 18 lah. Kenapa macam pelajar ni dia buat untuk bawah 18? Macam mana juga dengan mahasiswa yang di universiti? Because as we know, banyak je kes bully dekat universiti sebab asrama. Ada berlaku ke kat UIA? UIA so far tak ada. Alhamdulillah. Tapi dengan berkat Universiti Islam Antarabangsa. Alhamdulillah. InsyaAllah. So far I will make sure lah tak ada kes bully. Tapi I've seen the video. Sebab beliau presiden ya. Kena take note. Vice president. Tapi I have seen lah video macam orang ragging time apa nama tu? Waktu masuk Baru masuk tu apa kita panggil tu? Allah. Orientation. Orientation, betul. Yang Aizat bukan ni ke? Penolong mahasiswa? Tak perlu ingatkan. Tak perlu. Mungkin suruh Aizat buat cheer Universiti Malaya sekarang. Sudah, astagfirullahaladzim. So macam Aizat mungkin Aizat pun jadi pembuli kita tu, I'm not sure lah. Tapi kan kita nampak ada video-video viral. Okay, I tak tuduh. Tapi let's say tak apa. Macam mana dengan yang macam ragging? Sebab I rasa dekat mahasiswa ni di universiti lagi teruk daripada tak adalah nak bezakan sekolah tak teruk, tapi kita tengok video-video ragging sampai ada yang kena jalan itik lah apa, macam mana, kenapa I macam bukanlah tak boleh brain, tapi macam kenapa this undang-undang anti bully hanya spesifik untuk bawah 18? Macam mana dengan budak yang baru keluar sekolah nak pergi universiti tu juga? Maksudnya macam sebab itulah saya rasa, Syafiqah rasa dalam hal ni dia one step at a time. Sekarang ni kita nampak kes sekarang ni yang paling banyak budak-budak, betul tak? Budak sekolah rendah dengan budak kecil lagi sekolah rendah, sekolah menengah. Okay, mereka ni sangat kecil dan sebagainya. Yang keluar sekolah tu kita tak
deny, kita kena lindungi mereka juga. Tetapi masalah sekarang yang paling menekan-nekan adalah di sekolah, especially sekolah rendah. Dan macam kita sebutkan banyak kali, macam dari awal tadi, mungkin boleh dah kira lah kan, dah penuh 10 jari. Best interest of child, kita nak cater dulu. Masalah yang paling utama sekarang adalah masalah di sekolah rendah. Kes memang lagi banyak di sekolah rendah, maksudnya 18 tahun. Selepas ini, one step at a time, bila perkara ini berlangsung, mungkin fasa kedua kita akan beri pemfokusan kepada atas 18 tahun juga. Sebab kita percaya semua orang patut dilindungi, kan? Betul. Tak ada orang yang cukup tua atau cukup muda untuk jadi mangsa buli. Bully happens everywhere. I think another one should be at lepas kita universiti kita kerja. Macam Wow. Cik, Ada pengalamannya. bukanlah dah masuk kerja, tapi inilah macam flow. Hati-hati ya, awak dulu kerja dekat mana ya? Kenapa Tak adalah. Kena bully ke kat tempat kerja lama? Bukan. Kan? Tapi bully itself dia banyak tau. Macam tempat kerja pun ada je banyak bully. Maybe sebab I banyak sangat baca kat track kot. Macam saya dibully tempat kerja, tak dapat ni. Tapi macam sebab tak Contoh kan. Contoh. Dia macam sebab tak cakap, sebab sekarang ni yang I faham undang-undang anti bully ni, you all dah macam spesifik kepada bawah 18. And then you all cakap macam next phase baru untuk student yang lepas 18, tapi spesifik maybe ada pelajar ataupun dekat tempat kerja. Sebab I think dekat tempat kerja lagi teruk tau. Dia macam dah jadi macam ada sexual harassment, macam It's actually good sebab Umairah bring up pasal sexual harassment dan sebagainya. Kita sudah ada tribunal anti gangguan seksual. Kita dah ada perkara tu. Dan dekat tempat kerja kita dah ada HR dan sebagainya. Maksudnya perlindungan tu telah ada. You have to be brave to confront je lah. Tapi budak-budak setuju tak? Tak ada. Kena bully tak ada. Masalah pergi, kalau ada yang pergi report, tak tahu. Banyak masalah ni kat sekolah rendah. And come on, kita dulu kecil-kecil kan umur 12 tahun, kan umur dah 5. Kalau kena bully tu kan takut je. Aizat pernah kena bully tak? Oh pernah. Nampak macam mangsa bully kan? Kan? Rasa kita dua kalau satu sekolah mungkin kita bully dia kot. Oh jahat macam tu Kak Aizat pembuli. Kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Tapi yang menarik, last time saya ada KBS, saya jadi moderator last time dengan budak-budak sekolah tau. Budak-budak belia ni, ada satu budak ni, dia sangat berani jugalah, dia bagi sharing lah. Dia cuma maybe you guys can ni lah. Dia kata kan biasanya nak budak ni nak mengadu kat cikgu, tapi budak yang sepatutnya melindungi kanak-kanak pelajar lain tu, yang sepatutnya awak kena report kepada si A lah, A ni yang menjaga, tapi dia tu yang membuli orang lain. Maksudnya dia kata, sepatutnya dia report kepada cikgu. Dia cerita benda tu, saya terkejut jugalah. Sepatutnya orang yang report kat cikgu, tapi dia yang membuli. So macam benda tu dia macam tak sampai tau, information tu nak bully, lepas tu dia bully tak sampai. So macam cikgu ingat okay je, sebab budak tu pun memang baik macam malaikat lah depan cikgu. I'm not sure about that lah. Tapi kesian lah. I think that's the one yang macam definition of bully tu, macam mana kita nak interact daripada directly kepada student tu sendiri. Itulah, tengok macam Umairah sendiri cakap kan, dekat KBS, pelajar tu bila dia dah macam dewasa sikit lah kan daripada apa yang terjadi dekat dia, baru dia berani untuk confront. Dan kita have to admit lah, budak-budak ni dia sangat takut nak to come forward. Sebab cakap macam mana kalau orang tak percaya dia dan everything dan sebagainya. Jadi kita tak nak kanak-kanak yang kena bully ni rasa takut. That's why ada, sebab itulah kita ada RU anti-bully ni. Kita nak cakap, kalau you kena bully, come forward, we assist you in every possible way. Dan kepada pembuli tu, kita tak nak dia terus dihukum dan sebagainya. Kita nak remedy yang bersesuaian dapat kepada orang mangsa bully, dan care ataupun penjagaan yang sesuai kepada pemangsa tu. Sebab pemangsa pun adalah kanak-kanak. Yes. Betul tak? Kita tak nak, macam Aizat cakap tadi lah, Aizat bagi lecture pasal perbezaan jenayah, sivil dan sebagainya. Itu yang kita tidak mahu kepada kanak-kanak. Tetapi dalam masa yang sama, to be fair, salah tetap salah kan? Betul. Maksudnya kalau pembuli itu tak kisahlah dia bawah umur sekalipun, kalau dia membuli, dia tetap akan dikenakan tindakan kan? Here. Betul?
Okay. Tapi yang I nampak lah, maybe this way is macam dia macam stop the cycle. Sebab ada session on the town hall last time, last time lah, and then dia cakap saya dulu dibuli, dan lepas saya dibuli, saya jadi pembuli sebab dia dibuli. So macam maybe this is the way untuk stop, sebab kalau tak dia akan terus berjangkit, macam dia pun membuli orang lain. Betul. Sebab itulah tagline kita lah generasi tanpa buli. Kita nak wujudkan satu culture, satu budaya. Betul tak Aizat? Say no to bully. Kita bab kata PMX ni lah, menotahkan budaya Menotahkan. kan. PMX memang suka bahasa-bahasa ketirisan, menotahkan. Memang tinggilah super bahasa dia, yang kena check DBP lah. Ini apa maksud dia kan? Okay. Jadi itu sebab kita tak nak, macam Umairah cakap, betul, Syafiqah sangat setuju, dan I think Aizat pun setuju juga, dan I think semua orang pun akan setuju yang kita nak cycle tu, kitaran tu berhenti. Maksudnya katalah one day kita nak pembuli tu, dia dah salah, apakah hukuman bersesuaian kepada dia? Yang maksudnya kita akan break the cycle. Maksudnya lepas ni dia dah tak jadi pembuli. Betul tak? Kita tak nak macam dah kena hukuman, bully balik. Macam Umairah cakap tu betul. Banyak pembuli sebenarnya dulu dia dibuli. So sekarang dia rasa macam sekarang turn akulah pula bully. Saya rasa sebab kenapa dia perlu buat perfasa adalah sebab bila kita bercakap pasal, memanglah kita cakap pasal kenapa bawah 18 tahun je, tapi dia bukan 18 tahun je. Betul. Because you kena faham, sekolah bukan sahaja di bawah KPM. Ada sekolah yang bawah MARA, KKDW, ada lagi pula sekolah yang bawah MINDEF, RMC. Ini belum lagi cakap sekolah-sekolah agama dekat bawah Kementerian Negeri masing-masing. Betul. So I think that is fair lah untuk figure out the mechanism dahulu. Bila dah implementasi dah cantik, baru kita beralih kepada fasa kedua. So what do you think? Betul. Thank you Aizat. Rasa terbela ke? Wow. Jadi sebenarnya betul. Macam kita nak tahu, kalau Umairah nak tahu kan, kita nak lindung semua. Tapi macam kita cakap lah, keperluan mendesak sekarang kepada bawah 18 tahun. Sebab kalau Umairah nak tahu, Aizat nak tahu, dan semua orang kat luar sana nak tahu, kita ada 5.1 juta pelajar. Wow, ini sangatlah banyak. Kan? Jadi ini untuk fasa pertama kita. Macam Aizat cakap betul, kita banyak jenis sekolah yang berdaftar di bawah KPM, di bawah Kementerian Pertahanan dan sebagainya, di bawah Kementerian Desa Wilayah, MARA, Sekolah MARA dan sebagainya. Tu dah 5.1 juta. Jadi sebab itulah kita one step at a time kan, supaya kita pastikan kita lindung mereka ni dulu. Betul. Kemudian kita lindung yang lain. Betul. That's fair lah, that's fair. Dia macam kita nak jaga daripada akar tu sikit-sikit. Betul. Kalau akar dah salah, nanti macam ni lah pepatah Melayu, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Betul. Yes. Kan bila budak-budak ni dah besar, kita tak sukalah buli-buli. Kan? Betul. Good point. Alright. Sebelum kita teruskan perbincangan kita, saya nak tunjukkan lagi video Datuk Sri Azharina berbasikal. Okay. Sebab lepas saya tanya soalan tadi tu, sebenarnya saya ada terfikir, ada lagi beberapa soalan yang saya nak tanya. So saya pun kejarlah Datuk Sri Azharina sampailah ke Anjung Floria, tak silap saya. Lepas tu saya tanya soalan ni, so saya nak mainkan untuk you guys dan juga untuk mereka di rumah. Dipersilakan. Tu. Allah. Aizat ni betul-betul melancau. Apa dia Aizat? Habis lagi soalan. Allah tu. Aduh, penat kerja tu Betul, saya ada soalan lagi lah. Lupa nak tanya tadi. Okey, jom kita duduk jap. Sebelum tu Aizat, cantik kan muka ya? Cantik betul Datuk. Tu bukan ofis Datuk ke kat belakang tu? Itulah bagi undang-undang. Depan kami masjid besi. Dan inilah semuanya kelebihan Putrajaya. Saya selalu kan Aizat, sebelum mesyuarat kabinet katakan hari biasa, hari Rabu, kalau parlimen bersidang hari Jumaat, saya akan naik basikal dulu pagi. Saya pusing lah lepas subuh, saya pusing 1 jam baru saya pergi mesyuarat. Sebab saya selalu percaya kalau kita nak pergi mesyuarat ni, elok kita beriadah dulu. Tapi sebab hari ni tak sempat, saya naiklah basikal tengah hari, yang mana Aizat dah tahan saya kan. So Datuk berhealing lah di sini. Healing lah antara mesyuarat, 2-3 mesyuarat kejap lagi lepas ni kita healing sekejap. So saya ada satu soalan yang saya kejar Datuk tadi tu. Saya sebenarnya nak tanya Datuk. Okey, fine, Datuk dah terangkan tentang RU anti-bully. Tetapi kenapa kerajaan Malaysia memperkenalkan undang-undang ni Datuk sebenarnya? Okey, sebenarnya tribunal anti-bully ni berpaksi kepada kejayaan kerajaan mewujudkan tribunal gangguan seksual. Jadi bila kerajaan mewujudkan tribunal gangguan seksual dan berpusat di Kementerian Wanita, kes berkurangan. Sebab bila pelaku tu tahu bahawa adanya satu mekanisme yang akan mengendalikan kes ni,
dia kena berfikir banyak kali. Tribunal adalah suatu premis yang kuasai judicial tau. Maknanya dia bukan macam mahkamah, tapi dia macam separuh mahkamah. Itu sebabnya dalam kes buli pun kita melihat bagi kajian madani, inilah satu cara yang terbaik untuk menjadi satu premis preventif. Kalau kita ada undang-undang prevention, orang putih kadang-kadang kata, orang barat selalu kata prevention is better than cure. Cuba Aizat bayangkan, kalau dia tahu bahawa kes-kes buli ni boleh dibawa ke tribunal, mesti kurang sikit kan? Mesti dia rasa macam biar betul ni, takut saya ni kalau level hukuman penjara ke apa, tapi mungkin rehabilitasi, mungkin isu kena bayar denda. Takut sebab tadi tiba-tiba mak bapak yang tak terlibat langsung, anak dia yang terlibat dengan kes-kes buli contohnya, ibu bapa pun kena bertanggungjawab. Mungkin bayar denda, tapi bertanggungjawab melihat bahawa biar betul ni, apa hal ni kan. Dan kadang-kadang dalam kes buli Aizat, dia bukan hanya kepada mangsa tetapi juga pada pelaku. Mungkin ada isu sebalik isu. Dan bila kanak-kanak ni menjadi pelaku pada kes buli, mungkin ada isu yang lebih besar yang berlaku di luar sana ataupun di rumah, kita tak tahu kan. Datuk, just satu lagi soalan sampingan Datuk. Adakah dunia algoritma dan juga media sosial memainkan peranan kenapa kerajaan nak perkenalkan undang-undang ni juga Datuk? Saya memang secara tak langsung setuju dengan tak setuju lah. Setuju sebab kita ada elemen cyberbully. Kadang-kadang yang berlaku tu situasi yang mula dengan jenaka kemudian dia menjadi agresif kan? Dan kita tahu dalam elemen algoritma ni banyak orang suka popularity. Contohnya kalau dia pakai orang tu gemuk, semua orang suka, seorang gelap tu orang ketawa. Tapi dalam sistem cyber tu dia pakai third party ke, dia pakai deepfake ke, dan kemudian message tu dia spread satu sekolah contohnya, ataupun dalam kawasan perumahan ke, kawan-kawan ke. Stres tu kan. Betul. Sebab dia tak nak turunkan, dan deepfake ni muka macam kita, suara macam kita, tapi bukan kita. Ini juga akan menjadi sesuatu yang akan dilihat sebagai dalam definasi lah bila bercakap tentang isu ini. Okey, saya rasa cantik, saya dah faham, saya rasa orang ramai pun akan faham. So bila Datuk kami boleh expect untuk lihat undang-undang ni dekat parlimen nanti? InsyaAllah tahun ni, 1 Disember bacaan kali pertama dalam undang-undang. Dan mungkin pembahasan tu bacaan kali kedua dan ketiga pada bulan yang sama, bulan Disember, mungkin pada 3 bulan. Jadi yang penting, insyaAllah dia akan membawa Malaysia kepada satu premis yang reformasi undang-undang yang sebenarnya. Sebab itu yang dikatakan madani bekerja. Kita jumpa lagi Aizat. Alright, terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Salam. Dan itulah dia penerangan daripada Datuk Sri Azalina kita. Dan dia relate balik kepada soalan sosial media. Sebab Datuk pun dah bercakap tentang dunia algoritma, tentang bagaimana media sosial telah memainkan peranan, tentang bagaimana now people think that bully is cool. So kita nak cuba, kerajaan nak cuba membendung budaya ni. So Umairah, adakah media sosial dan internet menjadi punca utama kes bully semakin meningkat pada hari ini? Okey Aizat, untuk pendapat saya lah, dengan Syafiqah juga, social media bukan punca utama, tapi dia one of the reason juga. Sebab kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang juga, especially bawah 18 juga, I think everyone have telefon. So diorang akses kepada media sosial tu, mungkin tak semua orang, tapi kes bully tu memang dah jadi macam satu perkara baru. Dia jadi macam, kalau zaman dulu tak ada cyberbully. Maybe how I learn from the bully is from cerita sinetron Bawang Merah Bawang Putih waktu petang-petang. Ya, I suka tengok. Sebab janganlah tunjuk umur tu sangat. Tapi betul kan? You all agree tak? Betul. Sebab dulu nak dapatkan the information of Bu Peri yes. Ibu Peri whatsoever. Tapi itu macam, itu baru belajar tentang bully-bully tu. Itu apa bully kat rumah macam Cinderella kan. Tapi sekarang budak-budak dia orang dah access semua tau. So because media social is the main mechanism untuk diorang dapat information. Tapi kita tak boleh nak salahkan diorang juga, sebab they also dah dengan penggunaan teknologi whatsoever. Tapi macam saya cakap lah, diorang nak dapat information yang bagus pun kat situ. Tapi bila diorang scroll dapat juga yang tak baik. Maybe macam diorang belajar daripada prank-prank kan. Maybe dia rasa macam itu prank, tapi tak. And then contoh macam dia tengok satu movie, dia macam aku kapla, macam I kapla in this place. So diorang pun terbawa budaya tu nak jadi kapla dekat sekolah. It's the way of how dia tengok benda tu, and dia absorb dengan cepat. Sebab diorang belajar phone yang benda yang pertama yang diorang tengok. So bagi saya dia bukan
punca utama, sebab ada juga yang mungkin dia belajar daripada apa yang dia nampak dekat movie, tapi zaman sekarang yang penggunaan tu yang memang yang pertama lah dia orang guna social media. Tapi bagi saya kebanyakannya dari segi cyberbully, sebab dalam tu media sosial ni yang saya nampak lah bila saya perhatikan, dia ada juga yang macam dari segi cyberbully, dah sexual harassment, macam torture, mental health torture, macam tu lah. Okay. Jadi kesimpulannya banyak awak cakap tadi, tapi kesimpulannya social media one of the factor, tapi it's not penyumbang utama kepada kes bully. Okay, cantik. Saya rasa sebab mungkin nanti bila dah dibentangkan RU anti-bully ni, akan ada a few suara-suara sumbang lah yang menyatakan bahawa sebenarnya tak fix pun apa pun. Tetapi ini pendapat saya, pendirian saya, not sponsored by anyone, not forced by anyone. Saya rasa baik ada daripada tak ada. Kita cuba dahulu tengok macam mana, sebab undang-undang ni sefaham saya adalah untuk preempt apa-apa isu bully yang berlaku akibat mungkin sebab dunia algoritma ataupun tidak, tapi it is to preempt and to fix a problem that is very apparent in the current world. So itulah pendapat saya sendiri. Jadi kita pun cameraman dah tunjuk kita kesuntukan masa. Kesuntukan masa. Jadi saya nak wrap up dengan satu soalan yang terakhir. Saya nak tanya kepada Nila, Faz, usually soalan terakhir ni kita buat sebagai take away home lah. Kalau there is one thing for you to take home, inilah, this is it. So saya nak tanya dekat Faz, selepas ada RU anti-bully ni, kalau saya kena bully, apa yang saya perlu buat daripada segi RU anti-bully itu tersebut? Okay. Saya ni Aizat, as in Aizat sebagai Aizat yang bawah 18 tahun lah. Bukan saya, bawah 18 tahun. Bawah tahun. Aizat pula, Aizat tak adalah jauh sangat. 18 tahun tu sikit je beza dengan 18 kan. Saya beli kopi lah untuk Okay, sebab 18 tahun, kalau dia adalah pelajar, kita faham 18 tahun, sebenarnya institusi pendidikan ataupun institusi, dia dah ada dia punya jawatan kuasa. Macam mana mereka menangani masalah ni, sebab masalah bully ni bukan baru semalam. Betul kan, dah lama dah. Yes, institusi pendidikan pun diorang dah ada dah diorang punya cara mereka membenteras masalah bully ni. Jadi kita ada laluan pertama dan laluan kedua. Jadi Aizat sebagai seorang pelajar atau Aizat sebagai seorang kanak-kanak bawah 18 tahun, ini adalah mekanisme aduan yang berbeza. Sekiranya pelajar, sebab dia ada jawatan kuasa di institusi masing-masing, pergi ke situ dulu, buat aduan kepada cikgu, kat sekolah dan sebagainya. Tapi katalah pengadu merasakan jawatan kuasa tu tidak menangani kes bully tu, you rasa macam tak satisfied dengan apa dapatan daripada jawatan kuasa tu, dan bawa kepada tribunal. Tetapi sekiranya macam soalan Umairah tadi, macam kalau dia luar sekolah, pelaku tu bukan pelajar juga, tak boleh nak pergi report dekat sekolah, macam mana? Dan tribunal ni kita bawa juga, kalau you pengadu dan you bawah 18 tahun, you kanak-kanak bawah 18 tahun, you boleh terus kepada tribunal anti-bully ini. Dan kita akan tribunal ni akan bagilah, kita akan dengar pengadu, ada responden, dia akan mendengar kes you. Jadi at the end of the day, kita nak you pelajar, you kanak-kanak bawah 18 tahun, sebab akan ada isu juga. Macam mana kalau macam Aizat cakap tadi kan, jadi Umairah tanya, jadi dekat luar sekolah, pengadu tu pun orang besar. Sekarang ni orang besar pun bergaduh dengan budak-budak kan. Betul. Dekat TikTok tu kan. Tengok-tengok kan. Macam beria angguk. Adakah anda juga yang membuli kanak-kanak? Bahaya Bahaya. Tarik balik. Tarik. Okay. Jadi bila kita tengok masalah ni, kita nak bila you pelajar, bila you kanak-kanak, kita ada solution melalui RUU ni. And on top of that, report polis. Betul. Report polis tu kalau dia dah betul berat, unsur jenayah dan sebagainya, jangan takut untuk come forward. Bagi Syafiqah sendirilah kan, untuk Maira dan untuk Aizat, saya rasa kita kena setuju, at the end of the day, kita kena berani. Dan orang yang berdiam diri dengan kes bully ni, tiada beza dengan pembuli itu sendiri. Betul tak? Kira kalau awak diam, you are one of the bully. Betul tak? Kalau you are being natural,
you are siding with the oppressor. Anda tu adalah penindas. Jadi itulah yang itu personal opinion saya lah. Okay, good enough. Maksudnya, correct me if I'm wrong, RUU anti-bully ni dia akan bergerak sekali dengan undang-undang jenayah yang sedia ada. So RUU anti-bully pun jalan, undang-undang jenayah yang sedia ada pun jalan bersama. Seiring. It complement lah. Dia saling melengkapi. Itu yang kita boleh katakan. Satu menghukum, satu restoratif. Betul. Restoratif tu contohnya macam, kalau awak boleh bagilah very quickly contoh restoratif yang ada. Okay, sebagai contoh kan, budak-budak ni dia suka bully kan, dia rasa dia hebat sebab dia ada the nature yang dia rasa dia in power, betul tak? Dia hebat, dia mungkin tak semua contoh kan, dia anak orang kaya, so dia tindas budak-budak miskin. Bully, dia kata kau, aku ni kaya everything, kau ikut je lah cakap aku, kau tak ada, miskin. Macam mana kita nak bagi? Maybe restoratif, kita dealing dengan budak-budak, permohonan maaf, berkelakuan baik kan, bukannya menghukum. Sebab macam kita agree, kita nak break the cycle, kita nak improve dia punya behaviour, betul tak? Kita bukan setakat nak cantas the problem, kita nak pasti dia pun boleh grow out of it. Kira je macam dia orang jadi at the end of the day, kita nak dua-dua pihak tu berbaik juga. Win-win situation kepada ni, salah tetap salah, tetapi positive impact yang kita mahukan daripada RUU tu sendiri. And I think that is a very good note for us to end kita punya podcast session. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kerana sudi mendengar. Jadi saya end untuk hari ini. Thank you so much Faz, thank you so much Umairah. We'll see you in the next episode. Thank you so much.